we have not been informed. No one has communicated with us about the so-called political funding law. But I find it ridiculous that you are talking about a political funding law when you have refused to answer questions about the 2.6 billion ringgit donation. And I just cannot understand what ministers like Paulo and Idris Jala, if they are not politicians, how can they justify such a donation? I think this shows they are also politicians. And for Paulo, ever since he refused to support public declaration of assets by ministers, he has again shown that he has lost credibility. By supporting a Prime Minister who has refused to reveal his source and the destination of the 2.6 billion donation. As well as to say that thirdly, the one to say that this is wrong. He has refused to say that this is wrong. And he said, continue to support the Prime Minister. You know, you ask that question in kita tanya itu tak kira itu surau kah ataupun persatuan PIBG sekolah. Kita tanya itu sekolah kursi karya, dia ada jalan kuasa, dia ada, kalau siapa nak buat derma masuk akaun jalan kuasa, tanya dia kursi, berani tak? Kalau orang derma kat surau atau orang derma kat sekolah, mereka tak letak wang dalam akaun jalan kuasa tapi letak wang dalam akaun pribadi, you berani terima tak? Dia tak berani. Mengapa tak berani? Tak boleh, itu salah, ini untuk sekolah kepada saya. Itulah dia. Kita nak tanya, kalau itu pengurusi karya surau pun tahu, pengurusi sekolah rendah dan kuasa PIBG sekolah pun tahu, takkan Perdana Menteri tak tahu? Kalau macam ni, lebih baik itu pengurusi karya surau jadi Perdana Menteri lah. Itulah perkara pokoknya. Salah. Dan kami tentu dengan penuh hormatnya menyatakan apa yang dilakukan adalah salah dari salah. Lebih salah dari salah. Wronger than wrong. Okay. So tentu kalau ada apa-apa undang-undang tentang dana politik, saya rasa mereka kena terus. Mereka kena telus dalam mengakui mereka salah. Sama tentang isu derma. Sampai Muhyiddin pun cakap salah, Mahathir pun cakap salah, orang UMNO dalam cakap salah, hanya orang MCA saja cakap salah. Tapi menteri-menteri macam mana? Menteri-menteri Abdul Taran, Abdul Rahman Dahlan, menteri macam Paulo, menteri macam Idris Jala, macam mana? Salah tak salah, kena jawab. Tapi mereka sekarang masih cakap tak salah. Ini yang tak terima oleh rakyat Malaysia. Sampai tulisan yang saya sebut, Komisi Karya pun tak cakap tak betul. Kenapa dia tahu itu salah tapi Perdana Menteri tak tahu? Atau menteri-menteri tak tahu? Lebih baik ini minta Komisi Karya jadi menteri lah. Atau Komisi PIBG sekolah jadi menteri lah. Mereka tahu apa salah, apa betul, apa hitam, apa putih. Hitam tak boleh jadi putih, putih tak boleh jadi hitam. Dan janganlah cuba tutup tepung dada mereka dengan menyatakan bahawa kita ada undang-undang macam sebelum ni tak salah kerana ada undang-undang yang dipakai. Apa gunanya undang-undang kalau dia tidak dilaksanakan dengan adil? Macam SPIM, dia nak laksanakan undang-undang ada tapi tak dilaksanakan. Bila nak laksanakan kena siasat, kena pindah lagi. Tapi sekarang dipindah balik. Tapi sekarang ibu dah keraguan sama ada mereka akan dibenarkan untuk jalankan siasatan. Pegawai negara pun kena pecat bersama dengan timbalan Perdana Menteri. Itulah sebabnya berlabur hilang keyakinan sampai kita punya ringgit Malaysia jatuh sampai RM4.15 untuk
$1. Tak pernah berlaku jatuh ke tahap rendah itu. Ini kerana berlabuh telah hilang keyakinan. So yang itu undang-undang dana politik ini saya rasa hanya satu sandiwara untuk tutup isu derma dan isu NMP. Seems like it's coming tomorrow to officiate some outdoor delegations meeting. You have anything? No, we welcome him as the Prime Minister lah. Tentu kita alurkan sebagai Perdana Menteri. Kalau dia ada masa boleh singgah ke Batua Fringe Festival sekejap. Boleh singgah ke itu pesta pinggiran Batua sekejap. Boleh datang untuk. Saya rasa UCD Datuk kita akan berikan sambutan dukungan kalau dia ada masalah. Tapi tentu kita akan alurkan kedatangan yang berhormat ini kerana beliau adalah Perdana Menteri Malaysia. Tapi masih kena jawab soalan-soalan yang Ahli Majlis Tinggi UMNO Aziz Kapal ini mendakwa DAP akan menubuhkan tidak akan melaksanakan undang-undang Islam jika memerintah Malaysia. Apa itu Aziz Kapawi? siapa itu? Dia timbalan, dia Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Aziz Kapawi meluahkan kebimbangan terhadap orang Melayu selalu percaya laporan Sarawak dikuat sehingga akan dianggap Al-Quran bagi orang Melayu. Digunakan oleh DAP untuk mengkritik kerajaan. Saya rasa dia tak payah jawab dia. Jawab apalah soalan yang lebih baik kita tanya sama itu Perdana Menteri ini cuba nak alihkan perhatian daripada skandal YNDB dan isu derma. Itu isu paling penting. Sampai Anina daripada Langkawi UMNO. Saya tak mau. Saya rasa dia kena jawab itu Anina dulu. Kalau orang sendiri pun tak percaya sama dia, takkan dia nak tanya orang luar. Yakinkan orang dalam dia sendirilah. Ahli-ahli sendiri pun tak yakin sama mereka. So dia lebih baik gunakan masa untuk yakinkan dia punya ahli-ahli sendiri. Macam Nina, wakil wanita itu yang kritik sama Perdana Menteri, ingat tak? Daripada Langkawi. Dia kena jawab, apa itu dia tak jawab. So saya tak mau buang masa dengan tuduhan-tuduhan melulu yang cuba alihkan perhatian. Lebih baik sebelum nak tanya orang luar, yakinkan orang dia sendiri, ahli-ahli dia sendiri. Okey? Nah itu saja. Terima kasih.